macam mana dapat nama Zola? Soalan yang bagus lah. Zola kan, saya sebagai penulis skrip kan, tapi saya juga kita panggil author lah. Author ni maknanya dia yang mencetuskan idea kan. So kadang-kadang dia ada ring tau. Dia macam Papa apa dia Papa Zola. Dia sedap. Nama-nama dia macam sedap kan. Dia macam dia ada ring to it. Kadang-kadang kita cari adakah Papa ni katalah nama dia Papa something, mungkin tak sedap. Jadi kita kadang cari sampai dengan macam kalau sebut Papa Zola dia ada ring to it. So sometimes the idea is that simple lah. Dia tak ada explanation yang lebih dalam maksud Zola ni apa. Cumanya nama dia Zola saja. Papa tu is Protect and Prevent Agency. So kali ni orang kata, "Uish, lah tak tahu Papa punya operatif." Dia termasuk dalam dunia game ke, and then dia terkeluar ke. Sebab tu saya harap orang curious untuk tahu macam mana Papa tersangkut dan keluar balik. Okey, jangan lupa saksikan Papa Zola The Movie bermula 11 Disember ini. Bawa keluarga, bawa anak-anak, atuk dan nenek, kerana kebenaran tak pernah tengok wayang sorang-sorang.